Kita pertama kali dapat lebihan dan tidak lagi defisit setelah 14 tahun. Ringgit dan kekuatan ekonomi ini ada kekuatan dalaman, domestik, dan juga ada pertimbangan global atau antarabangsa. Dan dalam hal ini keputusan Amerika Syarikat, Fed untuk naikkan faedah atau turun itu juga ada kesan. Itu saya tidak nafikan. Tetapi kalau kita lihat angka di Malaysia ini, kenaikan itu sangat meyakinkan, ya. Kerana seperti mana kita tahu, bukan saja kekuatan ringgit pasti, kerana ringgit ini ada kaitan dengan confidence, keyakinan, ya. Umpamanya kalau prestasi mata wang asing ketimbang USD, ringgit Malaysia itu 8.21%. Itu agak tinggi, ya. Sehingga 14 November. Kalau dengan Australia 5.66, ya. Taiwan 5.26, ya. Termasuk yuan China dan dolar Singapura. Jadi apa alasan dia? Kalau dari segi domestik, tentunya kerana dasar-dasar yang kita lakukan. Dia tempat tidak awal, umpamanya penyasaran subsidi. Maknanya penggunaan dana untuk memberi subsidi yang kadang-kadang tidak memberikan faedah langsung kepada rakyat bawahan. Itu kita dah hentikan. Sebab itu penyasaran subsidi termasuk minyak RON 95 itu memberi kesan yang sangat positif. Walaupun ada beberapa orang kurang puas hati, tetapi nampak rakyat sambut baik. Termasuk baru-baru ni bila saya tengok ke Sabah, rakyat senang sekali dengan penurun harga minyak. Tapi yang penting yang berhormat terberau ialah kalau kita lihat umpamanya keseluruhan figure, kerana langkah-langkah yang diambil termasuk fiscal discipline, ya, defisit diturunkan. Dia bukan mudah, ya. Maknanya kita nak mengembang, tetapi dalam masa belanja yang lebih untuk pembangunan sekolah, pendidikan dan kesihatan dan infrastruktur, defisit diturunkan, ya. Dan ada yang tegur, termasuk Ali Muhammad mengatakan bila kita kira pertimbangan pembangunan, kita masukkan peranan GLIX dan JLC, ya. Ini seolah-olah tidak wajar, tidak benar. Sekarang ini apa yang kita lakukan, Tan Sri dan Petua, menarik sebab kita mulakan masukkan kerana kalau program khazanah, dia ikut program rencana kita. Termasuk kita lah belanja untuk taman warisan. Walaupun dana khazanah, tapi termasuk kerangka kita. Jadi sekarang ini, Korea pun ikut sama. Beberapa negara Eropah termasuk UK dah ikut sama. Maknanya keputusan kita itu, keputusan yang wajar, ya, tidak bertentangan. Walaupun adalah lele ekonomi kita yang pertikai. Satu angka yang sangat menarik yang saya nak sebut di sini, terberau, ya, iaitu defisit kita dulu ini memang jadi masalah, ya. Tetapi pada tahun 2025, angka suku ketiga, kita pertama kali dapat lebihan dan tidak lagi defisit setelah 14 tahun. Ya. Setelah 14 tahun defisit perkhidmatan, sekarang defisit dapat dilepaskan dan ada lebihan untuk perkhidmatan sahaja 0.7 bilion ringgit suku ketiga setelah 14 tahun. Ya. Ini kerana perancangan ekonomi kita. Begitu juga kerana current account balance itu juga positif, ya, dalam third quarter 12.2%. Jadi saya tidak bermaksud untuk mengulangi semua program-program yang kita kenakan, tapi inilah maknanya fiscal disiplin, disiplin fiskal, dan juga pengurusan negara yang lebih teratur, dasar-dasar, ya, itu membantu memberi keyakinan sehingga ringgit seperti yang saya sebut punya prestasi terbaik seluruh Asia.